Alhamdulillah. Tanya di atas penganjuran. Macam mana saya umumkan tadi, 200,000 untuk sekolah, dan sekarang kita nak pergi, tadi kita dah bagi aiskrim percuma, kita nak bagi ayam percuma. Alhamdulillah. Semoga terus berjaya. Ya, terima kasih. Pada pendidik, segok cikgu-cikgu lah. Hadis yang ini majlis pencurian Karnival Jubli Mutiara Sekolah Menengah Kebangsaan Segala yang ke-30. Sunny memang slay. Terima kasih. Malaysia Madani, rakyat disantuni, timur, barat, selatan dan utara. Malaysia Madani, hai bersatu hati, kita semua sama Malaysia. Satu hati walau berbilang bangsa, kan bersama bawa naungannya. Satu jiwa tak kira apa warna, takkan ada yang... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perpaduan dan salam Malaysia Madani. Kembali lagi bersama saya Nur Azrina Fatra Azman selaku wartawan TV PSS Sanli. Bertarikh 9 Ogos 2026 bertempat di perkarangan Padang SMK Sungai Layar, di mana kita akan menyaksikan majlis peluncuran Karnival Jubli Mutiara dan juga Kibar Jarul Gemilang daerah Kuala Muda yang dinyatakan akan dihadiri oleh Menteri Pendidikan iaitu YB Puan Fadlina binti Siddiq. Pada majlis ini kita juga akan saksikan pelbagai persembahan menarik seperti brass band dari SMK Cik Tom dan persembahan tarian dari SMK Koven dan KVSP2, dan juga terdapat juga persembahan dari SMK Sungai Layar tersendiri dan pelbagai lagi persembahan yang menarik. Jadi anda jangan lepaskan peluang juga kerana hari ini merupakan hari terakhir bagi Karnival Jubli Mutiara, dan anda juga boleh dapatkan makanan-makanan daripada Vendor Food Festival. Jadi jangan ke mana-mana, nantikan liputan yang akan kami sediakan. Malaysia, Malaysia, kita Melayu, Cina, India, bukan kadasan kita sejiwa. Malaysia. Pilihan antara program yang akan mewarnai Karnival Jubli Mutiara ini ialah Kibaran Jarul Gemilang. Satu hati, kita semua sama Malaysia. Belajar sungguh-sungguh. Baca buku banyak-banyak. Baca buku tak ni? Dia betul letak. Jadi kawan-kawan, mudah-mudahan kita ambil kesempatan ini sekali lagi mengucapkan selamat ulang tahun ke-30 Jubli Mutiara, seperti penghargaan pada seluruh warga pendidik, segok cikgu-cikgu lah. Dan terima kasih kepada seluruh ibu bapa rakan strategi atas sokongan yang tidak pernah putus. Saya doakan mudah-mudahan warga Sanli akan terus fit dan akan dikurniakan kesihatan, kekuatan dan catatan kecemerlangan pada masa hadapan. Sanli memang slay. Terima kasih. Hai bersatu hati, kita semua sama Malaysia. Malaysia Madani, rakyat disantuni, satukan rasa demi negara. Malaysia Madani, hai bersatu hati, kita semua sama Malaysia. Kita semua sama Malaysia. Malaysia Madani, rakyat disantuni, timur, barat, selatan dan utara. Malaysia Madani, hai bersatu hati, kita semua sama Malaysia. Satu hati walau berbilang bangsa, kan bersama bawa naungannya. Satu jiwa tak kira apa warna, takkan ada yang memisahkan kita. Selamanya Malaysia kita, Melayu, Cina, India, bukan kadasan kita sejiwa. Gembira sangat tanya di atas penganjuran. Macam mana saya umumkan tadi, 200,000 untuk sekolah, dan sekarang kita nak pergi, tadi kita dah bagi aiskrim percuma, kita nak bagi ayam percuma. Alhamdulillah. Semoga terus berjaya. Ya, terima kasih. Malaysia Madani.